Di atas permata, mentari berkelip di hujung muara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pembuka kata dan salam pertemuan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah kerana pada hari yang ceria ini kita dapat bersama berkongsi serba sedikit bahan perbincangan yang bakal kita kupas pada hari ini. Mentari pagi memancar sinar, burung berkicau, menghibur hati. Keayuan terpancar, jelas dan benar. Budi bahasa menambah seri. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, marilah kita berkenalan dengan para panel kita pada hari ini. Panel yang pertama kita ialah saudari Auni Afrika. Nampak anggun dan bergaya, tapi sungguh lantang dan bijak dalam mengemukakan hujahnya pada hari ini. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat sejahtera saudari moderator. Pastinya saya sudah bersedia untuk mengulas topik perbincangan yang menarik pada hari ini kerana terdapat banyak perkongsian ilmu yang sememangnya tidak sabar untuk saya dan panel kedua akan kongsikan pada hari ini. Seterusnya, panel kedua ini bukan sahaja memiliki semangat juang yang membara dalam memperjuangkan ilmu dan bahasa. Ketegasan fikirannya diselami dengan kelembutan budi menjadikan beliau seorang yang disegani dan dikasihi. Pak pahlawan pena di medan bicara, beliau hadir bukan sekadar untuk berkongsi ilmu, tapi untuk membuka minda dan menyentuh jiwa. Memperkenalkan panel kita yang kedua, saudara Aminul Amin. Apa khabar saudara? Syukur Alhamdulillah saudari moderator. Seperti yang dikatakan oleh saudari Auni Afrika, perkongsian ilmu pada hari ini merupakan tajuk yang paling menarik untuk dikupas. Saya juga sangat teruja untuk berkongsi idea bersama penonton yang telah hadir pada forum kita hari ini. Baiklah saudara dan saudari sekalian, tajuk forum kita pada hari ini yang bertajuk Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Sesudah negara memperolehi kemerdekaan pada tahun 1957, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan, bahasa penyatu rakyat berbilang kaum dan latar. Ia bukan sekadar keputusan politik, tapi juga simbol kebangkitan martabat bangsa. Bahasa Melayu menjadi nadi sistem pentadbiran, pendidikan dan kehidupan seharian rakyat Malaysia. Walau harus globalisasi cuba menghakis keaslian lidah kita, perjuangan menegakkan martabat bahasa Melayu tidak pernah surut. Tokoh-tokoh bahasa dengan kelulusan dan keteguhan jiwa terus menyemai kesedaran bahawa bahasa ialah roh bangsa. Kini, setelah menelusuri perjalanan bahasa yang penuh getir dan gemilang ini, izinkan saya menyerahkan pentas kepada saudari Auni Afrika untuk mengupas pula tentang pendapat tokoh besar, iaitu Profesor Abdullah Hassan yang banyak menambah bakti dalam mengangkat martabat bahasa Melayu di persada dunia. Dipersilakan saudari. Baiklah, terima kasih saudari moderator atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Melihat pada soalan dituturkan, Abdullah Hassan merupakan ahli Persatuan Penterjemah Malaysia dan Persatuan Linguistik Malaysia. Ijazah kepakarannya dalam bidang linguistik dan sehingga beliau beroleh PhD. Lantaran itu, beliau merupakan sarjana yang gigih memperjuangkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara dalam sistem pendidikan supaya mampu diserapkan kepada masyarakat bagi mengelakkan nilai dan jati diri bangsa daripada terhapus. Pendapat beliau tadi dapat dilihat bila beliau menegaskan perlunya kesinambungan daripada linguistik sebagai pengetahuan yang sedia ada dalam bahasa. Penyelidikan beliau dapat dibuktikan dengan penulisan karyanya yang begitu bernilai. Antara penulisan Abdul Hassan termasuk rencana linguistik. Bukan itu sahaja, Abdullah Hassan dalam usaha memperkukuhkan bahasa Melayu ialah kuat memperjuangkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Pendapat ini dapat dilihat apabila beliau mengkritik pandangan barat yang mengatakan ilmu ini diambil melalui ilmu input bangsa yang dapat dipindahkan hanya melalui bahasa pinjaman demi membina kreativiti. Sumbangannya terhadap kesusastraan Melayu masih terus meniti seolah-olah beliau tidak pernah kekeringan ilham dan tenaga.
Beliau menghasilkan gurindam dengan mengemukakan watak-watak dalam budaya manusia, sama dengan tegur tentang kekuatan watak melalui bahasa. Pada pendapat beliau, linguistik sebagai sebuah bidang ilmu masih belum diberi penekanan kepada murid-murid pelajar. Belajar bahasa sepatutnya seiring dengan nilai ilmu. Kita dapat lihat jelaslah bahawa tokoh ini mempunyai perbezaan dalam mengekalkan pendapat mereka. Dalam konteks ini, mereka memainkan peranan yang penting kerana nama masih menerus diri dalam memperkukuhkan bahasa Melayu. Saya akhiri perbincangan ini dengan mengembalikan kepada saudari moderator kita. Memang cukup bernas pendapat yang dikongsikan oleh saudari Auni Afrika. Terima kasih saudari. Umum mengetahui bahawa bahasa membawa erti sistem lambang bunyi suara yang digunakan oleh sesuatu masyarakat dalam lingkungan satu kelompok manusia. Abdullah Hassan berpendapat bahawa bahasa dapat dibuktikan dengan pemerhatian yang sahih dan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Tambahan pula, tokoh Abdullah Hassan telah mengembangkan bahasa Melayu demi menghasilkan keutuhan bahasa Melayu tetap terjamin. Tokoh ini juga berusaha menulis dan menghasilkan banyak karya dalam bidang linguistik. Hal ini membuktikan bahawa beliau mempunyai semangat yang tinggi untuk memastikan kelangsungan bahasa Melayu agar terus kekal relevan. Sekarang, saya ingin ajukan satu soalan berbentuk soalan umum kepada saudara. Berdasarkan pemerhatian saudara, apakah pandangan saudara terhadap sumbangan yang telah diberikan oleh tokoh Abdullah Munshi terhadap masyarakat Melayu dan sejauh mana karya beliau masih relevan dalam konteks semasa? Soalan yang sungguh menarik saudari. Berdasarkan pemikiran Abdullah Munshi terhadap bahasa Melayu, kita dapat simpulkan bahawa beliau sangat menekankan betapa pentingnya adat dalam bahasa Melayu. Munshi telah menghasilkan karya Kisah Pelayaran Abdullah 1838 untuk memberikan gambaran kepada masyarakat Melayu mengenai perkembangan bahasa Melayu. Kecerdikan dan ketajaman daya fikirannya telah dibuktikan melalui hasil penulisannya. Misalnya, dalam karya Hikayat Abdullah 1840, Penghulu Husain 1838 dan Kisah Pelayaran Abdullah 1840. Beliau telah memberikan pengaruh serta impak yang besar terhadap penulisan yang mengisahkan pembangunan sosio-budaya dan bentuk pergaulan masyarakat semasa. Hikayat Abdullah Munshi yang telah menggambarkan cerita mengenai gambaran jelas tentang kehidupan Sultan Husain. Penghasilan karya Hikayat Abdullah Munshi yang dikarang oleh Abdullah Munshi telah menjadi satu teks kesusasteraan yang penting dalam menjadi tahap-tahap perkembangan kesusasteraan di Malaysia kerana menjadi rekod sejarah dalam pembinaan sebuah tamadun di Malaysia. Hal ini demikian kerana pemikiran dan sikap beliau terhadap penulisan ini banyak berkisahkan tentang sosio budaya yang merangkumi ekonomi, politik dan sosial masyarakat Melayu semasa zaman penjajahan berlaku. Justeru, melalui pembacaan Hikayat Abdullah ini, kita dapat mengkaji bagaimana kedudukan golongan masyarakat pada abad ke-19 kerana tahap kesedaran dalam kalangan masyarakat Melayu terhadap kepentingan ilmu pengetahuan sangat rendah menyebabkan mereka sering leka dengan keduniaan sehingga membawa kesan buruk kepada pemikiran seseorang individu. Saja yang dapat saya kongsikan. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya. Saya serahkan semula kepada saudari moderator bagi meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Oh, begitu rupanya sikap dan pemikiran tokoh Munshi Abdullah melalui hasil penulisan karya. Sungguh tepat dan tersirat. Munshi Abdullah juga merupakan seorang yang sangat mementingkan jati diri dan budaya dalam bahasa Melayu. Hal ini terbukti kerana beliau masih mengekalkan nilai-nilai keilmuan yang tinggi dalam hasil penulisannya yang penuh falsafah, satiran dan kritikan. Di samping itu, penghasilan karya agung Melayu telah mencerminkan keindahan dan keagungan adat bangsa yang penuh kesantunan. Oleh itu, tidak hairanlah bahawa karya yang dihasilkan oleh Munshi Abdullah sangat bernilai dan diangkat menjadi contoh dalam bahasa Melayu kerana karyanya kaya dengan mesej yang dapat dijadikan pedoman hidup.
Tambahan lagi, hasil karyanya juga telah memberikan sumbangan kepada Perlembagaan Bahasa Melayu, iaitu dengan memberikan kefahaman mendalam tentang kedudukan Melayu bagi pelajar, terutamanya masyarakat mempelajari dengan mengupdatasikan daripada masyarakat yang lain. Terima kasih saudara Amirul Amin di atas perkongsinya, cukup memberikan kita maklumat dan info berkenaan usaha, pemikiran dan sikap tokoh Munshi Abdullah melalui hasil penulisan karya. Baiklah, sebelum mengakhiri majlis forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun daripada saya. Tanam sirih dalam taman, gali lubang di tepi peringgi. Terima kasih hadirin budiman, lain kali bersua lagi. Sekian, terima kasih.